Syuib kita tahu. Dia cakap I love you, sayang awak, sayang ni. Okey, tapi kebanyakan kita, mak dah tak ada, ayah dah tak ada, adik-beradik dah tak ada. Masa tu lah cakap, tulis dalam media sosial, abang sayang kau dik, kau tak ada masalah dengan abang. Masa hidup kau tak nak cakap. Betul. So apa nilai dia dah? Alangkah baiknya kalau dia boleh dengar apa yang kita cakap. Kita adik-beradik kau bergaduh ni besar. Kau dah lupa masa kecil dulu kau boleh susah sesama. Kau sama-sama kena tungau tu, kena tungau. Tahu kepala punai. Buang pakai tangkai sihir. Yang main spider, main mana dapat main tu. Kan? Betul tak kan? Betul. Tak, dulu kau boleh. Susah mencari dia ya. Dulu kerja-kerja ni kopek kudes ni. Kan? Kita jatuh loka, kita boleh sama-sama. Betul. Makan sama-sama. Kita nak buat macam mana ni? Ni abah marah ni, tak apa. Kau macam ni. Kita boleh, kenapa dah besar ni, tiba-tiba kau nak wujudkan gap tu. Sebenarnya silaturahim ni, tu sebabnya kalau bab sedekah pun, kena utamakan adik-beradik sendiri bawa orang luar. Ya faham. Betul. Dengan adik-beradik, kalau kita bagi, kita dapat 2 pahala. Pahala sedekah, pahala silaturahim. Sini kadang-kadang heran. Kawan-kawan boleh belanja. Pergi sana sini, jom aku bawa. Kita Dengan pergi trip ni bawa. adik-beradik, Tapi adik-beradik berkira. Sampai adik-beradik kata, dia tu kaya tak boleh tumpang. Betul, selalu saya dengar tu. Jadi itulah masalah itu saya kata. Jangan kita kita tak tahu lagi. Kita tak tahu lagi ada tak masa lain. Saya share ada satu kes adik-beradik. 7 beradik ke 8 beradik. So bagaimana seorang ni, saya pernah buat dalam ceramah ni, ada seorang ni, dia dapat tanah, ada satu tanah pinggir, terbiar. Dia cakap anak bongsu ni kata, mak boleh tak nak usahakan tanah ni? Mak dia kata, entah tanyalah adik-beradik lain. Nak pakai lah, kau nak buat lah, adik-beradik kata. Tanah tu macam tak ada manfaat, dia rasa macam tak apa, tanah pinggir je pun. Tak ada usaha pun. Dia tolak, ratakan tanah, dia buat JV dengan satu syarikat, dapat dekat 2 juta, lebih dekat 2 juta dapat. Bila dapat duit, dapat rumah kedai berapa pintu dah. So dapat duit, dia bagi. Sebab saya tahu kisah ni, sebab saya sendiri bawa sahabat ni pergi ke pejabat peguam untuk bincang untuk kes dia. So lepas tu dia bagi. Walaupun dia dapat,